tandas kita ni bau busuk. Lah, aku pun rasa macam tu. Aku ada idea. Kami dari kumpulan The Effective. Nama produk kami adalah Bioflow. Produk kami berfungsi sebagai kipas pengudaraan di dalam tandas. Projek ini menggunakan bahan kita semula. Contohnya, botol plastik dan lidi. Barangan yang digunakan dari Mr. DIY adalah pistol, BBQ charcoal briquette, kipas mini Mr. DIY. Ini adalah lakaran produk kami. Cara-cara membuat produk ini adalah: pertama, potong bahagian bawah botol menggunakan gunting. Kemudian, lekatkan lidi menggunakan gam pistol Mr. DIY. Ketiga, sambung wayar dari motor AC ke solar. Keempat, letakkan arang batu dalam badan botol. Fungsinya adalah untuk menyerap bau busuk dalam tandas. Akhir sekali, sambungkan bilah kipas mini daripada Mr. DIY ke motor AC.